Hari ni kita nak cerita pasal GP Le Mans dengan Toby Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. Sekali lagi, perlumbaan di Le Mans menunjukkan kepada kita, terutamanya yang beragama Islam, untuk beriman kepada qada dan qadar. Tak kira macam mana yakin sekalipun kita, akhirnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Ketika pre-season test awal musim 2025 ni, kita nampak Yamaha yang nampak lebih excellent daripada Honda. Tapi sebaik sahaja musim bermula, tiba-tiba Honda lebih superior lagi daripada Yamaha dengan Johan Zarco CP-CP je nak dapat podium di tempat P4. Tapi keadaan twist lagi sekali bila di Jerez tiba-tiba Yamaha boleh dapatkan pole position. Lepas tu dapat podium P2 pula pada race utama. Kemudian pada testing di Jerez sejurus selepas perlumbaan, Yamaha test enjin baru yang mendapat thumbs up daripada semua rider-rider dia. Enjin yang baru tu digunakan di Le Mans dan dia punya perubahan tu memang ketara bila Quartararo dapat pole position lagi sekali. Jadi kita macam yakin dan pastilah Yamaha ni dah macam comeback dah. Le Mans ni Honda di sebalik daripada Yamaha berada di luar daripada kedudukan top 10 masa qualifying. Kedudukan tertinggi Honda ialah Johan Zarco pada kedudukan ke-11. Jadi antara dua jenama ni, kalau kita bandingkan semua data yang kita ada ni, mestilah kita rasa Yamaha yang akan pertama sekali dapat menang perlumbaan dalam MotoGP. Maka dekat sinilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nampak dengan jelas. Ini macam bagi kita sedikit pengajaran. Kerja kita ialah usaha dengan sehabis baik je, tapi rezeki Tuhan yang bagi. Minggu yang sepatutnya epic untuk Fabio Quartararo bila dia dapat pole position di depan home crowd dia sendiri dengan livery istimewa pada YZR M1 dia dinafikan selepas dia crash pada race utama. Tapi kesedihan home crowd bila tengok rider diorang jatuh depan mata sendiri diubati bila seorang lagi rider tempatan, Johan Zarco, menang kedudukan pertama dengan sebuah Honda yang kita dah lupakan sebab tenggelam dengan prestasi Yamaha akhir-akhir ni. Race di Le Mans bermula dengan kelang kabut sebab cuaca baru mula nak hujan dan rider kena buat keputusan tayar apa yang diorang nak pakai. Semua rider memilih tayar slick pada awalnya, tapi selepas warm up lap, semua rider membuat keputusan untuk masuk ke dalam pit dan tukar kepada jentera dengan setting tayar wet, tayar basah. Kalau ikut undang-undang sedia ada, bila rider masuk ke pit selepas warm up untuk tukar jentera, dia kena start daripada pit lane dan serve double long lap penalty. Tapi oleh kerana semua rider masuk ke dalam pit, iaitu lebih daripada 10 rider mengikut undang-undang, race dihentikan dan restart. Bila race start delay, semua rider boleh bermula dengan lebih tenang. Tapi bila tiba masa race nak start, ketika sighting lap, 13 rider buat keputusan untuk masuk dalam pit lagi sekali untuk tukar balik kepada jentera kering. Sebabnya hujan mula berhenti dan permukaan jalan mulai kering juga. 13 rider ni terpaksa mengambil risiko sebab mengikut rules dia, bila sighting lap masuk ke dalam pit untuk tukar motor, diorang kena start daripada grid yang asal tapi kena serve double long lap penalty. Tindakan untuk tukar motor ni mestilah berbaloi sampaikan dah buat double long lap penalty pun boleh menang juga. 9 rider lagi termasuk Johan Zarco kekal di atas grid menggunakan tayar wet. Dia pecah rekod yang telah sekian lama. Kali terakhir seorang pelumba berbangsa Perancis menang dekat Le Mans ialah pada tahun 1954. 71 tahun yang lalu. 7 dekad. Race kali ni juga ialah kali pertama selepas 17 tahun Johan Zarco berlumba dalam MotoGP, dia bawa mak bapak dia datang tengok race. Bayangkan dalam 17 tahun ni baru sekali ni mak bapak dia datang, tapi sekali yang mak bapaknya ni datanglah dia menang di home crowd dia sendiri. Betapa magicalnya momen ni. Inilah elemen qada dan qadar ataupun selalunya kita panggil sebagai luck ataupun nasib. Tapi sebenarnya bukanlah nasib semata-mata yang menyebabkan Zarco menang pada hari Ahad yang lepas. Kebijaksanaan seorang rider pun diperlukan juga. Masa race start, Zarco pilih untuk tak menggunakan whole shot device. Sebabnya, dalam keadaan yang hujan macam ni, ditambahkan pula dengan selekoh pertama Le Mans ni yang tak ada beban braking sangat, ada kemungkinan tak cukup beban untuk release whole shot device tu dekat turn 1 nanti. Masa sprint race hari sebelumnya pun, ramai rider yang tak dapat disengage whole shot device diorang bila masuk ke dalam turn 1. Sebab ciri-ciri corner yang aku sebutkan tadi. Tapi tak menggunakan whole shot device, bermaksud masa start Zarco kena potong dengan banyak rider. Kemudian tengok pula cuaca yang tricky masa permulaan perlumbaan. Zarco ialah rider yang membuat pilihan bijak, stay dengan tayar basah. Bila stay dengan tayar wet, rider kena berhati-hati masa awal-awal race sebab permukaan track masih lagi kering dan tayar hujan boleh rosak dengan cepat kalau tak hati-hati. Nak lagi, Zarco pilih tayar hujan soft, lagilah cepat rosak jika jalan masih kering. Zarco jaga tayar tu pada awal-awal race dengan baik dan menikmati hasilnya, iring
berbanding dengan lap-lap yang berlangsung. Dan sebenarnya pada awal-awal race sekalipun, Johann Zarco nyaris-nyaris je crash sekali. Bila Enea Bastian ini sapu Pecco Bagnaia dan juga Joan Mir terkena juga dengan Johann Zarco sampai dia terkeluar daripada track. Jadi nampak tak keadaan sebenarnya kucah kacir untuk seorang Johann Zarco. Bukanlah senang-senang je dia menang kali ni. Menjelang habis race sekalipun, bos LCR Honda Cicinello risau Johann Zarco akan crash. Dalam keadaan yang tricky macam ni, selalunya Marc Marquez laju 1 second daripada rider-rider lain. Tapi di Le Mans yang lepas ni, Johann Zarco yang 1 second lebih laju daripada Marc Marquez. Mau tak cuak bos LCR untuk kehilangan kemenangan yang nampak dah depan mata. Dia keluarkan pitboard untuk Zarco slow down sikit untuk play safe, kurangkan risiko. Sekali tengok macam Johann Zarco abaikan signal daripada LCR untuk slowkan sikit pace dia. Sebabnya lap time dia sama je, malah kadang-kadang lebih pantas, dan gap yang berasal daripada 9 second antara dia dengan Marc Marquez berkembang menjadi 14 saat lebih. Ini bukanlah bermaksud Johann Zarco degil dan mengambil risiko yang berlebihan. Sebabnya bila kita slowkan pace, tak semestinya kita menunggang dengan lebih selamat. Sebagai contoh, kalau kita kurangkan sikit throttle, kadang-kadang perkara tu menyebabkan kurangnya grip pada tayar belakang. Bila kurang power dihantar pada tayar belakang, kurang beban yang tekan motor tu pada permukaan jalan, sekaligus kurang grip. Cerita ni sama macam Pecco Bagnaia yang crash pada saat kritikal di turn 9 Sepang pada tahun lepas. Bila dia navigate masuk turn 9 tu, dia rasa macam ada bump. Lap seterusnya dia kurangkan laju sikit untuk hati-hati dan tak nak jatuh. Tapi sebaliknya, sebab dia kurangkan laju tu lah dia terjatuh dekat tempat yang sama. Jadi untuk cerita Le Mans di Ahad yang lepas ni, Johann Zarco sebagai seorang rider telah execute tugas dia dengan sangat baik untuk abaikan signal yang dia sebagai seorang rider lebih tahu apa yang dia buat. Keadaan ni mesti menyebabkan penonton-penonton di Le Mans balik dengan hati yang riang dan juga tersenyum besar. Bayangkan mula-mula diorang sangat gembira bila Quartararo dapat pole position bermula daripada petak pertama. Tapi kemudian diorang kecewa pula bila Quartararo crash pada awal-awal race. Tapi keadaan tu menyebabkan kegembiraan seterusnya lebih manis lagi bila Johann Zarco memenangi perlumbaan di depan mata diorang sendiri. Macam orang yang makan gula lepas makan garam. Mesti gula yang kemudian tu rasa lebih manis daripada biasa. Honda berjaya kalahkan Yamaha untuk menjadi pengeluar yang pertama dapat kedudukan nombor 1 dalam battle diorang ni untuk kembali kompetitif dalam MotoGP. Untuk segi dalaman Honda pula, nampaknya RCV Honda tu ada improve dengan banyak. Bukan Zarco je yang menang dan juga seronok dekat Le Mans pada minggu lepas, tapi Nakagami yang buat entry wildcard pun habiskan race pada kedudukan ke-6 dan kutip mata. Malah lebih baik daripada masa Nakagami buat full season dengan Honda dulu. Menunjukkan berapa banyak RCV tu dah improve sekarang ni. Joan Mir tak sempat nak eksploitasikan performance RCV dekat sini bila dia crash dengan Pecco Bagnaia yang berpunca daripada Enea Bastian ini. Berita malang lagi, pergelangan tangan Mir patah, dan pergelangan tangan ni ialah kawasan yang paling kritikal untuk seorang penunggang MotoGP. Tak tahulah berapa lama dia kena rehat kali ni. Kemenangan Honda dekat Le Mans ni pun sebenarnya ngam-ngam aja untuk mengekang Ducati daripada buat satu rekod baru. Selepas kemenangan Ducati di Jerez 2 minggu sebelumnya, Ducati dan Honda memegang satu rekod yang sama, iaitu menang 22 race secara berturut-turut. Kalaulah Ducati menang dekat Le Mans minggu lepas ni, Ducati akan potong Honda untuk menang 23 race berturut-turut. Ini bukanlah rekod yang senang untuk dibuat sebab ia mengambil masa yang sangat panjang. Sebagai contoh, kalaulah Ducati menang dekat Le Mans minggu lepas dan buat rekod baru, 23 race berturut-turut menang, untuk Honda lawan balik Ducati, Honda kena menang pula 24 race berturut-turut. Kalaulah Honda boleh start menang mulai race seterusnya berturut-turut pun, musim ni pun tak cukup, kena bawa ke musim depan baru boleh dapat balik rekod tu. Kontrak Zarco akan tamat pada hujung musim ni, tapi memang confirm Honda nak keep Zarco ni. Rider paling top Honda kot, menang pula tu dekat Le Mans. Mengakui ada perbincangan dengan Honda, Zarco terang-terang cakap dia nak duduk dalam team factory Honda. Impian biasa untuk semua rider dalam MotoGP. Tapi bos LCR Honda Lucio Cicinello bagi tahu, dengan Zarco, keadaan sekarang ni sebenarnya tak kira satellite team ke ataupun factory team ke, treatment dia sama je. Support daripada Honda sama, jentera yang digunakan pun sama, parts-parts baru pun sama, dan feedback team satellite pun diambil kira oleh Honda sama macam feedback daripada team factory. Tak ada beza langsung. Bezanya semata-mata dari segi penampilan dan juga title factory team. Walaupun Cicinello faham memang impian seorang rider untuk masuk ke dalam team factory, dia juga kata faktor suasana dalam sebuah team juga mungkin akan memainkan peranan. Kalau diikutkan daripada
kepada data, mungkin tim LCR Honda mengendalikan RCB lebih baik daripada tim factory. Sebagai contoh, kemenangan latest Honda ni ialah LCR Honda bersama dengan Zarco. Kemenangan Honda terdekat sebelum kemenangan ni pun ialah daripada LCR Honda di Kota Amerika dengan Alex Rins. Pasukan factory Honda kali terakhir menang perlumbaan pada tahun 2021. Jauh lebih lama dengan Marc Marquez dulu. Jadi Cicinello bagi tahu Zarco untuk fikirkan dalam-dalam tentang perkara yang disebutkan ni. Nampak macam tak ada kelebihan sangat duduk dalam tim factory sekalipun, semata-mata title. Dan kalaulah perubahan suasana tu tak sesuai dengan Zarco nanti, ada potensi dia tenggelam balik. Macam mana pun kontrak Zarco memang dengan Honda direct. Jadi bergantung kepada Honda nak letak Zarco dekat mana. Nak penuhi impian Zarco ataupun tidak. Sebab kabar-kabar angin, ada yang mengatakan Honda bagi offer kepada beberapa rider lain yang juga high profile untuk menggantikan tempat Luca Marini. Soalannya, touching tak Zarco kalau tak tunaikan hasrat dia? Dia dah buat macam-macam untuk Honda ni. Dah menang dah untuk Honda. Luca Marini akan ke mana? Akan masuk LCR ke ataupun kena sack terus? Di camp Ducati banyak juga ceritanya dan minggu yang lepas ni ialah minggu yang sangat tak baik untuk Pecco Bagnaia. Sudahlah struggle sepanjang minggu dan cuma dapat kedudukan ke-6 dalam qualifying. Kedua-dua race sprint race dan juga race utama dia crash pula. Pada race utama nampaknya macam akhirnya Pecco buat keputusan yang betul dengan stay atas grid dengan menggunakan tayar wet. Tapi Bastianini pula menggelupur, selak daripada dalam, crashkan dia dengan John May sekali. Dengan gigih, Pecco angkat motor dan join balik race tapi cuma dapat habiskan race pada kedudukan ke-16. Sekaligus, ini ialah perlumbaan terburuk Pecco untuk musim 2025 ni. Moral Pecco sekarang ni mesti tengah diuji dengan hebat. Sudahlah dia tak dapat menyaingi Marc Marquez. Ada pula Alex Marquez yang lagi laju daripada dia. Dan dengan crashnya dia pada kedua-dua race di Le Mans ni, jurang mata dia dengan Alex Marquez dan juga Marc Marquez bertambah jauh. Itulah dia kekejaman dalam dunia racing MotoGP. Tak kira kau double world champion sekalipun, kalau kau tak cukup bersedia untuk bersaing, kau akan ketinggalan dan menerima nasib macam ni. Antara Pecco dan Marc Marquez, sebenarnya jentera yang diorang gunakan ada sikit perbezaan. Marquez telah gunakan chassis 2025 yang telah diupdate, yang telah dia test masa dekat Jerez hari tu. Pecco tak gunakan update chassis 2025 ni sebab dia tak test update ni masa testing di Jerez hari tu. Sebabnya, dia masih tumpukan perhatian untuk dapatkan balik feeling front end pada jentera dia. Tak boleh test banyak sangat benda. Jadi sangat berisiko untuk Pecco gunakan chassis yang dia tak pernah test untuk perlumbaan sebenar. Sekarang ni ada ura-ura yang Pecco minta kepada Ducati untuk gunakan balik chassis 2024 untuk dapatkan balik feeling front end yang dia selesa pada tahun lepas. Mula-mula agak pelik kenyataan Pecco ni sebab pada awalnya kita jangkakan semua rider Ducati dalam MotoGP menggunakan GP24 yang sama. Tapi ternyata sebenarnya ada sedikit beza. Yang sama ialah enjin yang daripada GP24. Tapi 3 biji jentera, 2 daripada factory dan juga 1 pada tim VR46 menggunakan chassis GP2025 digabungkan dengan enjin GP24. Inilah yang Pecco sebut sebagai GP24.9. Lain sikit daripada jentera GP24 sepenuhnya yang digunakan oleh Morbidelli, Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Kenapa Pecco minta untuk gunakan balik chassis 2024 ni ialah sebab dia nak dapatkan balik feeling front end yang dia confident. Selepas Jerez, Pecco ada tengok data perlumbaan Alex Marquez. Dia dapati cara tunggangan Alex Marquez sama sebiji macam apa yang dia buat di Jerez pada tahun lepas. Jadi dia buat kesimpulan yang Alex Marquez dapat buat macam mana Pecco buat pada tahun lepas sebab dia menggunakan jentera Pecco tahun lepas. Jentera GP24 yang full. Jadi macam mana pula Marc Marquez boleh laju bawa chassis 2025 dan Pecco tak boleh pula? Yang ini Pecco akui sendiri. Marc Marquez tu bawa traktor pun dia boleh laju. Dia tak boleh buat benda yang sama, jadi lebih baik dia cari solution yang dia selesa dan sekurang-kurangnya boleh fight dengan seronok. Perkara ni juga menunjukkan seperti Pecco dah mulai rasa tekanan tu. Setelah MotoGP mula race dekat track-track Eropah yang sepatutnya Pecco boleh ada advantage, nampak macam dia lagi teruk daripada lita-lita yang bukan kat Eropah hari tu. Jadi adakah Ducati akan tunaikan permintaan Pecco ni? Sebabnya agak aneh untuk sebuah pasukan factory untuk reverse gunakan parts-parts lama. Sebab tugas pasukan factory ialah sentiasa buat benda yang baru, test benda yang baru dan gunakan parts-parts baru. Tapi kalau dah tak menang, macam mana kan? Susah juga. Marquez di sebaliknya pula nampak macam mula excellent dengan chassis 2025 ni dan nampaknya development jentera dah mula tertumpu kepada Marc Marquez berbanding dengan Pecco. Marc Marquez ialah antara rider yang telah bertukar motor sebanyak 3 kali. Selepas buat keputusan untuk menggunakan tayar slick masa race restart, hujan turun balik dengan lebat memaksa Marquez untuk masuk kembali dan tukar kepada jentera dengan tayar wet. Sekaligus mensia-siakan double long lap penalty yang terpaksa dia serve sebab tukar motor masa race restart tu. Setelah
Kekecohan dalam race telah reda dan semua rider dah settlekan double long lap penalty masing-masing. Marc Marquez berada pada position kedua di belakang Johann Zarco dengan gap lebih kurang 9 second. Dengan gap yang dah terlampau jauh, dengan keadaan berisiko dalam hujan tu, yang telah dibuktikan oleh Fabio Quartararo yang crash sebelum tu, Marc Marquez buat keputusan untuk stay dekat position kedua dan kutip mata yang berharga. Tambahan lagi pula, pencabar terdekat dia dalam kutipan mata World Championship, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia, dua-dua crash. Bukanlah bermaksud Marc Marquez tak try langsung. Agak pelik untuk seorang Marc Marquez yang tak push. Dia ada try push, banyak 2 lap lebih laju daripada Johann Zarco punya lap time, tapi setelah ditilik, kira dicongak, risikonya tak berbalik untuk diambil untuk cuba kejar Johann Zarco yang dah terlalu jauh untuk dapatkan P1. Pada akhir race, Marc Marquez sendiri cakap dia dah buat mistake di Amerika dan juga di Jerez. Dia tak nak ulang lagi sekali dekat sini. Walaupun pada race utama buat pertama kalinya Marc Marquez kalah bila dia tak crash, tapi percentage Marc Marquez menang di sprint race memang mengejutkan. Setelah 6 pusingan berlangsung, kadar kemenangan Marc Marquez di sprint race ialah 100%. Dia menang 6 race daripada 6 pusingan. Pada saat ni kita tengok Marc Marquez terlampau selesa mendominasi race dengan sebuah Ducati. Cuma bila dia crash ataupun dia buat keputusan yang tak tepat macam dekat Limas ni aja, rider lain ada peluang untuk menang. Kalau dibandingkan dengan zaman Marc Marquez masa prime time dia dekat Honda dulu pun, nampak juga dia push to the limit. Masa sesi practice dan juga qualifying, selalu Marc Marquez crash untuk mencari limit dia. Tapi dengan Ducati Factory tahun ni, nampak dia tenang-tenang je dominate race. Kalau bukan Marc sendiri yang buat kesilapan yang besar sehingga mendapat injury atau sebagainya, macam kita dah tahu dah siapa champion MotoGP untuk tahun ni. Jackpot Gresini yang kita sembangkan dalam video yang lepas, nampaknya menjadi lagi dekat Le Mans. Firmin Aldeguer, seorang rookie dalam MotoGP, mendapat podium pertama dia kali ni dekat Le Mans. Tapi bukannya dekat satu race, tapi dengan kedua-dua sprint race dan juga race utama. Podium pada tempat ketiga. Memang kita nampak progres dia dah semakin hampir dengan kedudukan podium pada race-race yang lepas ni pada kedudukan keempat, kelima. Ini ialah pengalaman pertama Firmin Aldeguer bawa dalam keadaan basah dengan sebuah jentera MotoGP. Pengalaman tu macam tak ada sangat. Tapi dia ambil keputusan untuk bertenang dan cuba lawan perasaan tak selesa yang dia dapat rasakan pada awal-awal perlumbaan. Lap berbaki 20 lap lagi, dirasakan sangat panjang sebab dia tak selesa atas motor. Lama-lama dia mula selesa dan dia dapat potong Vinales dan nampak Acosta dekat depan dia. Acosta masa tu berada pada kedudukan podium dan Firmin Aldeguer berada pada kedudukan keempat. Fikir dalam kepala dia, kedudukan keempat ni pun sebenarnya dah okey. Tapi masa tu dia dah selesa atas motor dan pace dia lagi laju dan dia semakin rapat dengan Pedro Acosta. Untuk slowkan motor dan stay dekat kedudukan keempat, mungkin bunyi lebih baik sebab dia seorang rookie, dapat tempat keempat ni pun dah bagus. Mata dia pun bagus. Tapi bila slow, dia kata ada kemungkinan konsentrasi akan berkurangan dan lebih berisiko untuk crash. Kali lagi, didemonstrasikan oleh seorang rider MotoGP, slow tak semestinya kurang risiko. Jadi akhirnya dia dapat rampas kedudukan ketiga daripada Pedro Acosta yang bolehlah kita katakan sangat diperlukan juga oleh Pedro Acosta dan juga KTM untuk musim 2025 ni. Jadi prestasi Firmin Aldeguer ni menunjukkan kejeniusan Ducati dalam memilih rider. Kalau ikutkan pada tahun lepas, tak nampak sangat apa yang istimewa sangat pun Firmin Aldeguer ni. Tapi kita boleh nampak dia boleh adapt dan laju dia progress atas sebuah jentera MotoGP. Kontrak Firmin ni pun sebenarnya dengan Ducati direct, bukannya dengan Gresini. Ini bermaksud bila masa je Ducati nak naikkan pangkat dia, Ducati boleh buat. Benda ni menambahkan lagi tekanan kepada Pecco Bagnaia. Kalau prestasi dia semakin merudum, ada sangat kemungkinan untuk tempat dia digantikan dengan Firmin. Maka bertambahlah tekanan kepada Pecco, bukan sahaja dia kena lawan Marc Marquez dan juga Alex Marquez, tapi Firmin Aldeguer pun semakin meningkat. Ditambahkan pula dengan KTM pun dah semakin berada di depan, Pecco kena kerja keras. Di satu sudut Gresini yang lain pula, Alex Marquez crash dan kehilangan mata berharga kalau dia serius nak lawan World Championship dengan abang dia Marc Marquez. Tapi daripada pandangan kita, peminat MotoGP ni, kalaulah Alex Marquez tak crash sekalipun, sebenarnya untuk dapatkan World Championship title daripada Marc Marquez nampak agak mustahil untuk tahun ni. Tapi tak tahulah kan, kodok dan kadar yang macam kita ceritakan tadi. Yamaha YZR M1 improve dengan sangat banyak daripada Jerez, rampas pole position di Le Mans kali ni. Tapi takdir nampaknya tak menyebelahi Yamaha untuk kali ni. Masa sprint race, Quartararo push awal-awal untuk cuba dapatkan gap daripada rider lain, tapi tayar dia habis dengan terlalu cepat. Jentera Ducati yang perfect menyebabkan Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Aldeguer dapat menolak Fabio Quartararo keluar daripada kedudukan podium untuk berada pada kedudukan keempat. Tapi Marquez nampak sesuatu pada Fabio Quartararo. Dia tahu jentera Ducati yang dia bawa jauh lebih superior
daripada YZR M1 yang Quartararo bawa. Tapi dia nampak Quartararo dapat atasi kelemahan tu untuk ride dengan baik, bersaing dengan Ducati. Jadi Yamaha berada di depan di Limas dan di Jerez ni bukanlah semata-mata development YZR M1 tu semata-mata. Ia adalah sebab talent yang Quartararo ada juga. Kalau dah Marc Marquez puji, sesuatu lah tu. Bukan senang world champion nak mengakui kehebatan rider yang lain. Sebab itulah Quartararo dapat pole position, tapi rider Yamaha yang lain bolehlah dikatakan agak jauh daripada lap time dia. Quartararo sendiri cakap walaupun dia habis pada kedudukan keempat je di sprint race, terkilan miss podium pada satu tempat je, tapi ada satu kemanisan kepada kesedihan ni. Manisnya ialah hari ini sebuah Yamaha berada pada P4 berasa kecewa. Padahal kalau kita cerita pada awal musim 2025 ni, kalau Yamaha dapat top 5 pun dah gembira sangat. Hari ni P4 tak cukup. Jadi itu adalah pengembangan yang sangat positif. Masa race utama sebenarnya ada sinar untuk Quartararo menang race ni. Quartararo ialah antara rider yang tukar kepada tayar slick semasa race restart dan terpaksa serve double long lap penalty. Tapi selepas selesaikan satu long lap penalty, dia dah pun berada pada kedudukan kedua. Padahal masa tu rider-rider di sekeliling dia belum buat long lap penalty langsung. Jadi mestilah nampak cerah Quartararo boleh dapat kedudukan pertama bila rider-rider lain tu serve long lap penalty diorang. Tapi keadaan lita menjadi semakin basah dan Quartararo crash pada corner terakhir dalam perjalanan nak tukar kepada jentera wet. Bergaduhlah dia dengan marshal kat lita tu sebab marshal tak kasih dia sambung race, tapi dia berkeras juga nak cuba start hidupkan motor. Yelah, sebab dia dah plan dah nak tukar kepada motor wet dan sambung perlumbaan. Tiba-tiba terbantut. Akibat daripada pertelingkahan tu, Quartararo dianggap menyusahkan kerja marshal, membuat kerja-kerja clearkan track menjadi delay dan membahayakan diri dia sendiri, marshal dan juga rider-rider lain. Akibatnya dia kena denda €2,000 dan dekat Silverstone nanti 10 minit pertama pada free practice 1, Quartararo tak boleh keluar ke track. Miller yang expert dalam keadaan macam ni pun akhirnya crash juga, diikuti oleh Oliveira pada saat-saat akhir. Cuma Alex Rins dapat habiskan race pada kedudukan ke-12 untuk kutip sekurang-kurangnya sedikit mata. Walaupun weekend ni nampak macam tak ada luck untuk Yamaha, nampak macam benda ni cuma faktor masa je. Untuk kita tengok YZR M1 kembali dapat kedudukan pertama. Kita tengok dekat Silverstone nanti, adakah Yamaha berjaya dapatkan kemenangan pertama dia. Di KTM, Pedro Acosta dan juga Maverick Vinales saing-saing aja sekarang ni. Pedro Acosta macam kita cerita tadi, nyaris-nyaris dapat podium pertama dia untuk musim ni. Tapi sekurang-kurangnya kita nampak KTM ni ada fight dekat depan. Yang buat hal dalam KTM kali ni ialah Enea Bastianini. Nampak macam menggelupur betul dia dekat Le Mans ni. Masa sprint race, daripada belakang dia dive bomb Jack Miller dan menyebabkan kedua-duanya keluar daripada lita, menafikan kedudukan Miller yang lebih baik. Kemudian di race utama dahlah dia kena buat double long lap penalty sebab tukar tayar slick sama macam 13 rider yang lain. Dia menggelupur sekali lagi di turn 1 dan crash, menjatuhkan sekali Pecco Bagnaia dan juga Joan Mir. Dia bangun dan dia bawa balik race, kemudian dia masuk dalam pit untuk tukar jentera dengan tayar wet. Masa dia tukar jentera tu, dia bawa lebih laju pula daripada pit lane limit. Jadi dia kena double long lap lagi sekali. Tak cukup dengan tu, oleh sebab dia dianggap menunggang secara berbahaya menyebabkan crash Pecco Bagnaia dan juga Joan Mir, dia didenda double long lap penalty di Silverstone nanti. Nampak macam tekanan betul Enea Bastianini ni mungkin cuba buktikan apa yang dia cakap. Ducati buat keputusan salah pilih Marc Marquez berbanding dengan dia. Aprilia tanpa kita sedari sekarang ni ialah pengeluar dengan keadaan terburuk dia dengan menduduki tangga bawah sekali dalam kutipan mata pengeluar dalam MotoGP. Ai Ogura saja yang sekurang-kurangnya angkat sikit maruah Aprilia bila dia dapat kedudukan kelima pada awal-awal musim ni. Tapi manalah boleh sebuah tim MotoGP mengharapkan kejayaan seorang rookie. Menjelang pertengahan musim, Ai Ogura dan juga Bezzecchi hamba sikit sebab masing-masing. Bezzecchi ialah pendatang baru yang nak serasikan diri dengan jentera dan Ai Ogura lagi lah adalah seorang rookie. Nak biasakan dengan jentera, nak biasakan dengan MotoGP. Tambahkan pula prestasi hamba senior dalam Aprilia, Raul Fernandez, dan juga kecederaan berpanjangan Jorge Martin. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan diorang kurang pungutan mata dan menduduki tangga bawah sekali. Jadi ranking dekat bawah ni bolehlah diterima akal sebab keadaan yang tak menyebelahi mereka sejak akhir-akhir ni. Tapi tiba-tiba ada satu desas-desus yang mengatakan Jorge Martin nak menamatkan kontrak dia dengan Aprilia lebih awal, iaitu pada hujung musim 2025 ni. Dia nak berpindah kepada manufacturer lain. Walaupun Aprilia tak nak komen apa-apa pasal hal ni, tapi berita ni dah tersebar luas. Selalunya kalau tak nak komen apa-apa ni,
benda tu betul. Kalau tak betul, selalunya diorang akan nafikan. Entah apa sebabnya Jorge Martin boleh buat keputusan yang pelik macam ni. Keputusan yang bolehlah dianggap lebih kurang nampak macam mengkhianati kepercayaan Aprilia kepada dia. Kemungkinan yang paling logik sekali ialah bila Jorge Martin tak dapat berlumba sekali, dia tengok race daripada tepi, dia tengok RSGP tu mungkin tak boleh belah. Tapi hakikatnya Aprilia ambil Jorge Martin untuk buat benda tu lah. Tapi bila dia tak ada, mestilah tak kesampaian. Walaupun kontrak dengan Aprilia ni sebenarnya selama 2 tahun sampai hujung tahun 2026, tapi ada part dalam kontrak tu yang mengatakan kalaulah sampai ke GP Le Mans France ni, Jorge Martin bukan berada dalam top 5 bersaing untuk title World Championship, dia boleh tamatkan kontrak lebih awal pada hujung tahun 2025. Secara teknikalnya memang betul lah Jorge Martin tak pernah dapat top 5 lagi sampai di Le Mans ni. Tapi itu bukanlah sebab performance RSGP Aprilia tu. Ia adalah sebab Jorge Martin sendiri yang tak boleh race sebab kecederaan. Sekali je dia race pada tahun ni di Qatar, itu pun crash lagi sekali dan cedera lagi sekali. Dan kalaulah dia balik semula race selepas sembuh daripada kecederaan dia tu pun, kita tak boleh expect tiba-tiba dia boleh laju pula dekat atas Aprilia. Sebagai perbandingan, Jorge Martin sekarang ni telah buat lebih kurang 69 km dengan jentera Aprilia dia tu semasa race, dibandingkan dengan Marco Bezzecchi dah buat lebih daripada 2000 km. Jadi Aprilia boleh defend kontrak tu dengan fakta kenapa Jorge Martin tak dapat top 5. Bukannya sebab performance diorang yang teruk, tapi sebab Jorge Martin sendiri yang mengalami kecederaan dan terpaksa berehat. Kabarnya juga lagi, disebabkan faktor ni, penilaian performance Aprilia tu dianjakkan sampai ke September. Memandangkan jangkaan Jorge Martin takkan kembali sampailah German GP, tempoh sampai September ni memberikan Jorge Martin lebih kurang 6 race untuk menilai performance RSGP. Nampak macam Aprilia mesti senang-senang je boleh pertahankan kontrak ni untuk halang Jorge Martin daripada cabut lebih awal daripada kontrak. Tapi pada poin sekarang ni, apalah gunanya kalau Aprilia menang kontrak ni, kalau Jorge Martin kalah dan terpaksa serve kontrak selama 2 tahun sampai hujung 2026 pun, dalam keadaan kita dah tahu Martin dah tak ada jiwa dah tak ada hati dah nak berjuang bersama-sama, benda ni akan drag moral seluruh pasukan Aprilia. Dalam race MotoGP yang high demanding ni, seluruh kru dalam sebuah pasukan MotoGP, mekanik, chief kru, manager dan semualah dalam seluruh pasukan tu menghabiskan masa 22 minggu dalam masa 1 tahun berjauhan daripada tempat tinggal masing-masing dan berusaha keras dan bertungkus lumus untuk pastikan rider tu boleh menang. Ini adalah satu bentuk pengorbanan. Bayangkan pengorbanan ni dibuat untuk seorang rider yang tak suka korang dekat keliling dia. Dia terpaksa duduk dalam tim ni cuma sebab dia kalah kat kontrak je. Bukannya sebab dia suka berada dalam keluarga Aprilia ni. Jawapannya memang susah. Samalah macam dulu bila Johan Zarco dah tak ada hati nak race dengan KTM. KTM lepaskan je dia lebih awal daripada kontrak yang sebenar. Sebab KTM tahu akan jadi susah untuk semua orang kalau paksa juga Johan Zarco untuk stay. Samalah ibaratnya macam kahwin paksa dan macam kata-kata Judika. Punya raga tapi bukan hatinya. Kalau betul lah khabar yang dikatakan ni, situasi ni sebenarnya merugikan semua pihak dan tak ada siapa pun yang akan benefit daripada hasil yang akan terjadi. Termasuklah Jorge Martin sendiri. Aprilia memang memerlukan Jorge Martin. Dia adalah rider yang laju. Sebab tu dia boleh jadi world champion dan dia juga ada pengalaman dengan Ducati, pesaing yang Aprilia nak cuba kalahkan. Jadi data-data yang Jorge Martin ada pengalaman dengan Ducati boleh dikongsikan dengan Aprilia untuk diorang perbaiki RSGP mereka. Bezzecchi sendiri di Le Mans ni cakap dia perlukan Jorge Martin untuk tentukan direction RSGP ni nak ke mana, untuk bantu performance RSGP tu meningkat dan dia pun boleh bawa jentera ni. Tapi sekarang ni nampaknya keadaan dah berubah. Bayangkan pula Aprilia, atau lebih spesifiknya Massimo Rivola, yang backup Martin betul-betul sepenuh hati dia. Bila Martin crash dekat Sepang, dia gaduh dengan Michelin. Dia cakap bukan salah Jorge Martin, dia salah Michelin menyebabkan Jorge Martin kehilangan masa berharga untuk buat testing MotoGP. Dan cerita dia backup Jorge Martin untuk kekalkan moral Jorge Martin. Kemudian Aprilia juga buat permohonan mengubah undang-undang dalam MotoGP semata-mata untuk bagi Jorge Martin buat testing sebelum kembali kat MotoGP nanti. Diorang buat permohonan sampai berjaya. MotoGP akhirnya buat undang-undang baru ke rider terlepas 3 race, rider boleh buat testing dulu sebelum dia kembali race dalam MotoGP untuk dasar keselamatan. Undang-undang MotoGP yang berubah disebabkan Aprilia bersungguh-sungguh memohon dekat MotoGP untuk pihak Jorge Martin. Diorang juga tak push sangat Martin, walaupun diorang kehilangan banyak mata bila Jorge Martin cedera dan terpaksa rehat lama. Diorang tak bagi tekanan dekat dia. Target diorang ialah untuk Jorge Martin sembuh sepenuhnya dan balik bila dia dah bersedia je. Jadi betapa baiknya Aprilia layanan dia kepada Jorge Martin. Tapi hari ni
tiba-tiba Jorge Martin seolah-olah melupakan semua benda tu dan membuatkan tindakan-tindakan tadi tu macam sia-sia. Untuk diri Jorge Martin tu sendiri pula pun sama tak nampak benefit apa yang dia boleh dapat bila dia nak keluar daripada kontrak ni lebih awal. Dia exit daripada Aprilia, dia nak pergi ke mana? Martin kata sebelum ni dia cuma nak race dalam pasukan factory je kalau dia dah jadi world champion. Pasukan factory yang kosong untuk tahun 2026 cuma ada satu seat aja, seat Luca Marini pada HRC Honda. Dan benarlah macam kabar-kabar angin juga, katanya Jorge Martin memang nak ke sini. Tapi seat tu pun hot juga. Ada kabar-kabar Honda deal dengan banyak rider untuk seat ni. Nama-nama yang disebut antaranya Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Johan Zarco dan juga Luca Marini sendiri untuk kekal kat seat tu. Toprak mungkin akan masih berada di World Superbike pada tahun 2026 kalaupun dia ambil offer HRC ni. Dan Pedro Acosta pun mungkin akan cuba habiskan kontrak dia dengan KTM dulu sebelum pindah ke Honda. Tapi antara Zarco ataupun Martin agak pelik kalau Honda pilih Martin. Zarco dah sahih-sahih boleh bawa RCV tu, tak payah nak test-test lagi dah. Dan kalaulah Acosta nak keluar lebih awal daripada KTM sebab frust performance tak naik-naik, lagilah prospek yang lebih baik daripada Jorge Martin. Pedro Acosta baru berumur 20 tahun. Jorge Martin dah 27. Jorge Martin ni bolehlah dikatakan berada pada pertengahan peak performance dia sebagai seorang atlet, tapi Pedro Acosta belum cecah peak pun. Kalau Acosta ke Honda, mungkin seat factory KTM tu available untuk Jorge Martin. Tapi nak ke dia masuk ke sebuah pasukan yang mempunyai masalah kewangan yang kita tak tahu macam mana masa depan dia. Dan satu laginya, manufacturer mana yang nak ambil rider dengan sikap macam ni? Aprilia dah backup, dah bagi masa sebanyaknya, tak bagi tekanan sampai ke tahap mengubah peraturan dalam MotoGP, tapi dia seorang world champion ni belum sempat contribute pun dekat Aprilia, tiba-tiba nak angkat kaki tinggalkan diorang. Dalam bahasa lainnya, kalau dia boleh buat macam tu dekat Aprilia, kenapa dia tak boleh buat benda yang sama dekat manufacturer yang baru ni? Zarco yang dulu kutuk KTM tak boleh belah pun buat kenyataan tu selepas dia race KTM untuk tempoh yang masuk akal dia nilaikan performance jentera tu. Ini belum sempat habis satu race full pun. Jorge Martin baru berapa jam sangat dia bawa RSGP tu untuk dia buat keputusan yang RSGP punya performance tak boleh match dengan skill dia sebagai seorang world champion. Apa-apa pun kalau betul lah Martin ada buat kenyataan idea dia untuk habiskan kontrak ni lebih awal, dah tak ada. No turning back dah pada saat ni. Kalau dia tiba-tiba berubah fikiran pun, suasana pada tim tu di sekeliling dia mestilah dah tak seharmoni macam dulu. Ducati agaknya sekarang ni tengah tersengih-sengih tengok apa terjadi dengan Jorge Martin. Sebab utama Jorge Martin ke Aprilia ialah sebab dia rasa Ducati pilih Marc Marquez tu ialah keputusan yang salah. Dia yang sepatutnya duduk dalam team factory tu. Martin tinggalkan Ducati sebab dia nak buktikan tanpa Ducati pun dia boleh jadi world champion. Tapi belum apa-apa lagi dia dah berpaling tadah dengan Aprilia. Sedangkan Marc Marquez sekarang ni excellent betul dengan Ducati dan nampak ialah keputusan yang betul oleh Ducati. Antara semua berita, sejujurnya ini ialah berita yang paling mengejutkan sekali. Martin mungkin ada sebab dia yang tersendiri, tapi selagi dia tak jelaskan, kita tak nampak apa-apa keadaan pun yang membolehkan dia buat keputusan pelik macam ni. Nampak macam dia mengkhianati Aprilia. Race terusnya di Silverstone 2 minggu lagi. Kita jumpa lagi.